Welcome back to XTMT Project. Video ini ditaja oleh Putra Nissan Klang, your car loan expert. Master, here we complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih atas kesudian korang subscribe, komen, share. Terima kasih banyak. Kita masih lagi dalam part Reman pertama kali, yang mana pada episod lepas kita cerita sampai dah potong rambut, dah balik pada PPI, yang mana pergi jumpa, yang mana balik dengan air mata, yang mana membeku dekat blok, tak ada pergi mana-mana. So masing-masing tengah nak adaptasi dengan keadaan, dengan suasana, dengan warden, dengan undang-undang, dengan serabut, dengan masalah kat luar. Jadi sampailah masanya untuk makan tengah hari pertama bersama-sama, beramai-ramai di blok Reman. Korang semua okey? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesudian korang support ini live, subscribe, komen dengan share. Terima kasih, semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana, pada brother-brother, pada makcik-makcik, pada semua-semua orang yang nak tahu pasal Reman. Anak kau kena tangkap dengan cerita gini, dengan cerita sendiri, dia sendiri balik pun cerita gini. Ini version aku yang cerita selama mana aku duduk Reman 4 tahun, kes senjata api dekat penjara Reman Air Molek. Aku ceritakan untuk korang macam mana penjara version aku. Aku pun tak ada nak tokok tambah lebih-lebih. Aku pun tak tapis benda-benda yang tak perlu tapis. Tapi yang wajib aku tapis yang negatif sikit-sikit, yang tak ada ke mana pun. Itu aku tak cerita. Sebab aku pun tak nak menggambarkan jabatan penjara ni, orang-orang yang duduk dalam penjara ni semua pun negatif. Ada je bab positif. Malah aku sendiri yang alami. Okey, masuk je tengah hari pertama. Sama bila sampai masa makan, pintu bilik kau ni budak kawasan akan buka satu-satu. Ketang, kau bunyi pintu selak. Pintu selak tu selak besar kan, jadi kuatlah. Tang, semua dah selak. Kita pun dah tahulah, kita pun tolak je lah pintu tu dan keluar daripada bilik masing-masing menuju ke depan blok untuk duduk polling dulu. Bukan terus-terus pergi boleh ambil makan. Tengah hari budak-budak bilik akan cakap engkau, boleh bawa. Kalau sebilik tu 3 orang, biasanya kita bawa gayung. Tapi untuk makan tengah hari, kita cuma bawa kolej saja. Gayung tu kita ambil nanti untuk makan petang, kita kupas kejap lagi. Jadi dengan bawa kolej kau, dengan bawa sudu transparent kau, bagi orang-orang lama, kita dah biasa makan dalam penjara kan, kita duduk Reman lama dah, kita bawa lah terus sos ke, perencah Maggi ke untuk tabur dekat nasi kejap lagi lah. Bagi orang baru yang tak tahu apa-apa, kita kau kolej bawa, dia pun bawa lah kolej. Bawa kolej, keluar daripada bilik semua, duduk dalam baris lagi, duduk tunggu pegawai ataupun sarjan ataupun cikgu cakap, kau jalan ambil, sebab makanan akan disediakan dekat depan blok kau. Dah susun siap-siap lah. Kalau blok ni ada 200 orang, maknanya 200 tray dah ada kat situ. Biasanya diorang ambil lebih untuk budak kawasan, untuk apa-apa yang ekstra lah. Jadi keluar, ambil nasi, kolej kau, diorang terus cedok air. Air memang air masak dan air panas, bukan air mineral semula jadi Evian, tak. Air panas. Dia akan bagi kau air panas, kau ambil tray, letak atas sini, buah sebiji, dan berjalanlah kau senonong-nonong menuju, kalau ada tempat lapangan makan tu di tepi kawasan blok, ataupun tempat kawasan makan tu ada memang
memang dalam blok kompleks ni memang ada ruang makan. Bawa lah kau tray kau, duduklah beramai-ramai, letak tray kat depan, letak cawan air panas tadi, ambil buah, buka tutup tray, letaklah buah kat sini, dan kau akan lihatlah nasi penuh-penuh. Itu pun kadang orang cakap nasi sikit lagi. Nasi penuh-penuh. Tapi sebab kau gian makan 2 tray pun tak cukup. Badan tengah nak rehab. Dan buka kuah ikan ke, ayam ke, seminggu 3 kali 4 kali ayam tau. Ayam ke, ikan ke, sayur memang ada. Jadi makanlah berjemaah, duduk ramai-ramai pun makan. Yang mana orang-orang lama ni bawalah keluar perencah Maggi dia, set tabur ke. Yang mana keluarga ada beli sos kicap budu ke, bawalah keluar kicap, tuang set. Bang kicap sikit, yang tu sikit, yang ni sikit. Kau hulur je kicap, kicap kau berjalan sampai-sampai je kicap kau dah habis. Kalau kau jenis orang yang tak reti nak cakap, tak boleh, aku pun kicap ni je, memang semua kaki minta. Itu minta, ni minta. Kita pun duduk dekat air kita je, keluar kicap untuk geng-geng kita je lah. Lepas tu bagi tepi, yang ni minta. Semua pun nak makan sedap. Tengok orang makan apa, semua pun nak. Menyirap je aku kan. Jadi dah siap makan buah semua, tray. Tak ada fancy-fancy orang nak angkatkan tray kau bawa tray kau sendiri. Dia akan sediakan satu tempat untuk pembuangan sisa makanan kau, dan susun balik tray. Ketuk je dalam tong sampah, kutung, susun balik tray kat sana. Nanti budak yang kerja kawasan dekat dalam penjara ni, dia orang akan ambil tray ni, collect dan hantar ke dapur untuk dibasuh dan untuk digunakan balik pada petang. Jadi rotation dia busy. Bukannya, kalaulah master kat dalam penjara ni ada 2,500 orang, jadi 2,500 tray pakai. Kalau tray ni tak balik cepat-cepat untuk buat rotation basuh, pukul 4.30 petang nanti orang nak makan, nak bubuh dalam apa? Jadi ada orang komplain, dekat tray ni kotor, ada lumut-lumut. Mat, basuh tray untuk 2,000 orang ni bukan satu benda mudah. Kau pergi kerja dapur tengoklah. Biasalah, cuma tak ada kena keracunan makanan tu dah kira alhamdulillah sudahlah, betul. Kau banyak sangat komplain, tray kotor lah, nasi tak rasa apalah. Perbaiki diri, Mat, perbaiki diri. Bagi aku yang paling penting kita perbaiki diri kita. Dan tujuan aku membuat video ni daripada tempat yang susah ni, kena minta payung ni, adalah untuk kau berfikir. Kan, kalau kau asyik nak fikir, alah dia ni apalah, dia ingat dia seorang yang duduk reman gini-gini, susahlah kau nak pulihkan mental kau. Susahlah, siapa lagi nak tegur kau, Mat? Mak ayah kau tegur, kau cakap mak ayah kau tak pernah masuk jail, tak tahu cara jail. Bila orang duduk dalam jail cerita, kau nak pelekehkan orang pula, alah dia ni gini-gini. Sampai bila pun tak boleh baiklah hidup kau. Itu sebab aku kalau live dekat satu platform lagi aku live, aku tak cerita banyak punya orang yang huang-huang macam ni. Aku cakap dengan moderator aku, terus hantar bilik gelap bagi dia main taib kat sana. Susah, orang macam ni susah. Depan-depan tak berani, tapi bila orang buat live, komen gitulah, gini. Seolah dia saja yang tahu pasal jin. Ambillah part yang positif. Orang bercerita macam ni, mula-mula bagi penerangan. Supaya apa? Family kat luar sana faham, oh gini rupanya reman, tak adalah teruk sangat. Habis kalau teruk sangat, asal kau nak repeat 2-3 kali masuk jail? Ada orang dah rekod sampai 10-15 kali dah. Kalau teruk parah, sekali masuk cukup lah, dah serik, betul lah. Ini tiap-tiap tahun pun muka kau. Jadi dah siap letak tray, get loose, masuk bilik. Tak ada lagi berkeliaran, masuk bilik. Masuk terus dalam bilik, sebab lane sebelah. Kita lane A, lane B. Lane A ni ada 20 bilik. 20 bilik masuk, 20 bilik keluar lagi. Untuk makan lagi rotation. Ambil masa dalam 10 minit saja satu lane makan. Lane ni dah siap. Tinggal sebelum masuk bilik, siapa-siapa yang ada pergi rawatan, yang memang ada ubat, yang memang kencing manis, ambil insulin. Yang mana orang-orang baru ni pun, yang mana sakit, yang mana nak pergi rawatan, masa tu pun boleh terus pergi bercakap dengan PYB dekat blog. Cakap, tuan, saya ni ada ubat sakit sini-sini, semalam saya dah bagi tahu RO, saya ada sakit gini-gini. Dia orang cakap nanti ubat tu dia pas kat pegawai blog. Cikgu pun cek telefon, oh ya ada ubat kau, tapi belum sampai lagi, nanti dah sampai kita panggil. Jadi yang mana ada ubat,
terus pergi ambil, sebab ubat tak boleh bawa masuk dalam bilik. Ubat yang kau pergi rawatan ditinggalkan dekat blok PYB sana, sebab ubat pun orang meniaga. Ubat gila, ubat sesama, orang meniaga. Orang sanggup makan, bawa makan letak bawah lidah, orang cek tak nampak, masuk dalam bilik, jual balik itu ubat. Bukan jual pakai duit, jual lah, tukar dengan ration nasi ke, dengan abuk sebalut ke. Orang sanggup, dan aku disclaim benda ni, aku cerita ni bukan nak memburukkan mana-mana pihak bukan. Sebab bagi aku penjara ni adalah satu tempat yang betul-betul buat aku ni rasa enough dah buat benda-benda jahat. Padahal banyak kali juga masuk jail. Mudah-mudahan yang korang ni tak perlulah merasai. Tak perlulah. Biar aku je. Biar aku je. Okay, baik. Dah selesai makan, masuk bilik, dan orang lain pun akan pergi makan pula. Dan sama saja rotation dia. Jadi dah masuk bilik 1:30, sebab air pun dalam penjara pun, air kalau kau buka pukul 3, pukul 4 petang, kecil je keluar. Air pun dia catu. Dia catu. Memang dia gunakan sistem catuan air. Bukan dekat Malaysia saja, Singapura ke, Indonesia ke, semua sama. Sebab orang berbaik gian ni, kalau boleh satu hari nak mandi 15 kali. Duduk dekat luar 2 hari sekali pun tak mandi. Sampai bini pun tengok, daki-daki kat leher ni, ada hati nak baring kat aku. Kau pergi sana lah. Marah pula, cakap bini tak taat pula. 2 hari sekali baru mandi. Masuk jail kalau boleh 15 kali sehari nak mandi. Jadi dia bagi catuan air. Bukan tak bagi kau mandi langsung. Kalau penjara lama, hanya 2 kali saja mandi. Kalau penjara komplek, kau boleh mandi 3 kali saja pagi yang air besar. Tapi boleh tadah lah air dalam bilik kan. Tadah, ada tong, tadah. Ada air. Jadi bila dah masuk waktu tengah hari tu, dah masuk bilik balik, dah selesai makan, jadi yang mana nak mandi untuk tunggu zuhur lah, yang mana solat, yang banyak yang tak solat je. Yang dalam penjara ni alasan panas, nak solat pun panas. Tapi itu hak masing-masing, aku pun tak nak pertikaikan lebih. Yang tak nak solat tu lantak kau lah, Mat. Yang tak nak solat tu kau punya pasal. Yang tak nak solat, dia akan tak solat lah. So dah solat pukul 2 petang, Master kali ni bukan master body macam pagi tadilah. Master untuk kiraan pergerakan semasa orang tahanan. Ada yang pergi jumpa, ada yang pergi wartel, ada yang pergi rawatan, ada yang macam-macam aktiviti lah pergerakan. Jadi pukul 2 sebelum tukar shift, dia akan buat kiraan master petang. So dia tak ada bunyi loceng. Ada bunyi loceng tak? Sorry. Ada bunyi loceng untuk kiraan master. Ada bunyi loceng tak? 2,000 years later. Tak ada bunyi loceng. Loceng hanya 2 kali sahaja. Loceng hanya 2 kali sahaja. Padahal hari-hari kat sini master ni aku boleh bela pula Sorry. Loceng hanya 2 kali saja. Master pukul 2 petang dia tak ada loceng. Dia just masuk, kira, keluar, serah tugas untuk orang shift petang bekerja. Jadi kita kat dalam ni pun yang dah lama ni nanti kita ceritalah. Yang baru-baru ni akan cuba ikut dululah suasana. Bila tengok orang duduk balut gulung-gulung macam ni, orang semua pun tunggu je masa orang nak panggil. Kalau duduk je diam-diam sana. Baru semalam sampai dah sibuk usyang orang gulung-gulung pula. Duduk diam-diam sana. Lepas makan tengah hari, biasalah kan. Okay, master pun dah selesai. Master tengah hari tukar shift pun dah settle. Yang mana nak tidur, sambung tidur. Sebab petang jarang ada pergerakan. Kecuali ada jumpa saja sampai pukul 4 petang. Aktiviti petang, kita tidur saja menunggu makan dinner pukul 4.30 petang. Jadi dalam penjara ni dia bagi kau makan sebelum kau lapar balik. Kau dah makan tadi pukul 12 tengah hari, pukul 4 petang makan lagi. Jadi kan rutin makanan tu dah jadi lari. Biasanya kau makan tengah hari pukul 2, malam pukul 10 baru makan nasi lagi. Dalam penjara tak, dia tak ikut time kau kena ikut time dia. Jadi pukul 4.30 kau pun belum lapar lagi, dah makan lagi pula. Ya, pasang abuk dulu kat aku punya budak jaga air. Kalau tak pasang, kata abang tak sayang pula. Man, aku biasalah dengan man tokak je. Mana man? Okay, mana? Cantik
kita sambung sampai makan petang. Sekarang baru nak masuk makan petang. Panjang siap episod ni, cerita pasal makan saja pun dah berapa lama. Habiskan terus habiskan terus lah supaya lepas pada ni kita buka episod baru pula. Mantap kak. Okey, dah lepas makan tengah hari, masuk bilik, isyak abuk. Yang mana nak tidur, yang mana nak baring. Sampailah pukul 4 petang, bunyi balik pintu selak. Ding 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 ding. Line A makan, bangun dan keluar. Sama macam tengah hari tadi, duduk ambil makanan. Cuma kali ini berbeza. Air ni bukan kau dapat banyak tau. Jadi kalau bilik kau 3 orang, kau semua boleh ambil 1 gayung sahaja untuk daripada kau makan tercekik kejap lagi sampailah besok pagi. Jadi susah tak? Susah lah, rasa pressure lah mula-mula. Dah lah kena tangkap, dah lah banyak lah. Orang yang baru pertama kali kan, baru kena tangkap, urusan kat luar, kerja tak tahu macam mana lagi. Bila bos dapat tahu kau kena tangkap, bini pun dah menangis-nangis, mak pun dah menangis-nangis, nak jamin tak ada duit, nak air pun. Untuk 3 orang dalam bilik kau, cuma ambil segayung saja. Ambil segayung. Kalau yang ambil by person, ambil seorang sekolek lah. Jadi 1 kolek air ni yang kau ambil pada petang hari makan last dinner ni, inilah air yang kau kena simpan sampai ke besok pagi, master. Susah tak? Memang rasa susah, tapi boleh duduk. Kita buat salah, kita hadap je lah Ahmad. Dapat air sekolek ni bukan secawan kap kau macam biasa. Besar kolek ni besar ni, lebih kurang 500 ml, aku rasa lebih 750 ml. Jadi ambil makan lagi sekali, ulang balik pergi duduk dekat tempat dewan makan sana ataupun dekat tepi blok, makan. Siap makan sama, ketuk tray buang, basuh tangan. Petang ada roti bun sebiji. Roti sebiji. Masuk bilik balik. Dah masuk bilik, air yang kau punya tadi simpan. Kalau tak ada penutup, begitu ajalah. Tapi kalau boleh tutup, takut abuk kan, abuk masuk kan, tutuplah pakai novel member ke, buat pakai penutup plastik gula ke, dah tutup. Santailah dalam bilik menunggu master perdana petang. Menunggu master perdana petang. Jadi buatlah aktiviti yang mana baring, ada abuk, sabuk, tak ada abuk, melanguk, berbual wah-wah ke. Sebab bilik ada bilik orang tak ramai, ada bilik ramai. Jadi aktiviti keseharian. Cuma kesugulan manusia-manusia baru ni kita masih tengok lagi lah. Baik orang Myanmar ke, Bangla ke, apa ke, yang sedih, yang nangis, yang macam-macam pun ada lah. Jadi sampai kita kepada master petang. Bila bunyi loceng, kring, cepat-cepat, orang lama atau orang baru ikut, duduk berlima-lima dalam baris menunggu kiraan master perdana. Tapi bukan lagi keluar daripada bilik lah, sebab pukul 6 petang dah tak ada pergerakan keluar saja. Cuma pegawai yang bertugas 3 paku akan lalu depan bilik kau masing-masing untuk memastikan master body, melihat dengan physical look kau ada duduk dalam keadaan sihat dan hidup lagi. Korang kira sampai master korek macam pagi tadi, cuma bezanya dekat dalam bilik kring, bunyi loceng. Selesai sudah aktiviti hari ni, pintu bilik semua dah berselak, buka baju, baring-baring, lepak-lepak, borak-borak benda yang sama, menunggu maghrib. Selepas maghrib, dah sembahyang maghrib semua, lepak lagi, baring-baring, yang tu borak ni, dah masuk isyak. Masing-masing ada aktiviti lah, yang aktiviti tidur ke, aktiviti berbual ke, yang baru-baru nak semua kenal ke, baru-baru nak cerita gini-gini ke, masa ni lah. Dan ini akan berulang
sampailah tarikh engkau pergi mahkamah, ataupun sampai tarikh engkau dijamin, ataupun sampai tarikh engkau dah jatuh hukum. Pulang balik tu kita cerita lain kali pula. Panjang banget. Panjang banget. Apa pun, terima kasih banyak support, terima kasih yang subscribe, terima kasih yang support ini channel, terima kasih banyak segala bentuk cadangan. Korang boleh komen dekat sini, jangan lupa subscribe, dan insyaAllah aku akan cuba buatkan video yang terbaik untuk korang. Walaupun susah dapat payung kat jalan ni, barang susah mat, susah. Bye, jumpa lagi.